Duduk. Alhamdulillah. Ini kita jumpa warga-warga Yala. Warga Yala. Ini betul orang ni, nasi kromok. Orang datangnya dari nasi kromok lah. Ini macam pergi melawat je. Tengok, kami dah terbeli. Makan je, jangan tanya. Kalau nak ni ada nasi gabung pula. Makanan nasi gabung. Memanglah sedap sebab hang tahu. Aku suka makan nasi gabung. Tapi dia ada kamu kena sedap, sedap. Makan dulu. Macam dah biasa dia makan dulu. Day 3 guys lah, kita nak balik lah. Ini dekat Yala University dalam ni. Kita tidur dalam universiti, dalam sini ada hotel. Makanan-makanan tradisional di Yala ni. Okay guys, dah ready nak gerak lah. Dah ready nak gerak guys. Semua dah ready, ada ready. Saya dah tunduk tadi macam video dia tu. Dah pindah dah. Sekali kemas dah. Pegang salam lah dengan Mak Roti Tanen. Semua tu salam dalam Din. Tu Mak Roti Tanen tu kita punya sampah dulu lah. Ni teman punya. Saya punya roti hitam. Inilah tadi Haji punya tadi. Haji jangan bergurau ni. Salah ni. Ini western ni. Rugi kau pun tak order. Bukan senang nak sampai sini. Jumpa nama kan? Jumpa apa, roti dan kopi. Alhamdulillah guys, kita dah selesai makan dah hari ni. Dekat jumpa roti dan kopi ni. Jadi kita akan bergerak ke gua di Bentong. Dah selesai dah. Jumpa roti dan kopi guys. Dah habis.
Bye guys, gunung. Ada orang healing guys kat sini guys. Minta maaf kak, tumpah lalu. Boleh sepi? Boleh lalu. Tiga lapis katanya. Alhamdulillah kita dah sampai dekat gua ni. Kita dah rasa dekat sana pun ada rupanya, dari belah sana. Ya. Baik. Atuk cukup tu. Atuk bagi tu. Atuk bagi 5 tu. Sini sikit. Sini. Alright. 1, 2, 3. Nampak? Ni. Sorry. Sana ada seorang lagi tu. Depan dia je lah. 5. 1, 2, 3 lepas. Aku bagi dia. 1, 2, 3 lepas. Okey. Takkan kosong je bang ni. Jangan ni. Dah dah. Dia buat dia. Tak payah katanya. Sekali. Wih, padu ni. Woi, bukan kaleng-kaleng ni. Kaki tu.
Irama. Kenapa? Dia tak tahu. Okey. Mantap. Kayu. Mainan mereka. Mana beg sekolah juga ah? Beg sekolah. Ni naik sekolah, mana beg sekolah juga? Oh. Hitam. Yo. Ais ke? Baik. Zat. Zat. Ada ni lah. Ni mana acong. Stiker acong. Mai. Bunyi apa tu? Orang tengah potong pokok. Orang nak buat video terganggu lah. Oh. Tadi yang ada tu teringat sikit. Kona yang agak laju. Kona semua boleh bawa kona tapi laju. Nak slow je, nak layan kona slow. Kita akan pecah dua kumpulan. Satu kumpulan lead by Acong yang slow. Acong ni, mana ikut Acong? Ha? Dia kan slow. Apa-apa je. Okey. Tapi the rest dia tak alang open je. Siapa nak, we shoot by. Lead je baik. Tak siapa lead. Grup lagi satu tak siapa lead. Tunjuk je
ikut suka sampai buat video nak duduk medium ke apa ke, tapi checkpoint next dia dekat PTT betul. No, okey betul. Nak betul dekat okey betul. Lepas Lama tunggu bah. Sempat je kafe Amazon. ada istimewa lah. Okey. Ha? 2 minit je. Tadi abang tarik pergi sini tu. Ketiak pasal tunggu tu. Boleh PTT Amazon PTT. PTT lah, jangan takut orang terajak senang. PTT senang. PTT Amazon tu, situ je. Kita boleh kita pergi Kita ada group kat situ kan? PTT betul. Nanti share location kat dalam. PTT ada Amazon. Kita ada group kat situ kan? Siapa yang nak ke tidak, follow Jacong. Masuk tu kan, follow Jacong. Pakai Kan 5 kali lagi. Wish 3 kali kan? Nanti saya tengah boleh tak sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya telah diberi penghargaan untuk menampal daripada tim PXO Perak, Explore Southern Thailand, Patani Naratiwat Yala. Okey, terima kasih. Walaupun isinya keras, dia tak creamy, dia tak apa tu? Tak lembut kan? Tak. Dia tak. Tak betul, tak betul. Dia kena import. Ada baju orang betul je apa? Ya. Tengok Lui nak ke surau guys, surau Musalla. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La itulah sebab cermin ni. Tengok ni. Azhar. Azhar mana dia? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Nasib baik pak. Azhar, kamu ni apa ni? Ni nyawa ni tahu tak? Tu keladi gajah. Keladi telinga gajah guys. Tu jalan habis guys. Gono-gono balik Laos. Tu Forza habis. Hai. Pilak lah ikut belakang Pak Cik tadi. Tengok ni, habis lah. Balik aku jauh. Motor tak pergi je. Kamaru lah. Mana tuannya? Tak ada kunci mana boleh tutup. Boleh.
Alhamdulillah. Dekat sini guys. Dan betung-betung. Dia kat mana? Dia pergi kat jalan lain kot. Oh. Depa bersih. Aku rasa depa ikut bukit lah. Bersih. Mana dia bersih, kotor juga. Oi, lagi tu. Baru balik. Okay, orang nak lalu. Masuk bagi. Mantap, Pampadil. Alhamdulillah tak hujan ni. Tapi jalan licin lah. Aku kali Zek. Okay, selamat tinggal betung. Kita nak gerak dah. Assalamualaikum. Jauh bagi itu. Tidak tahu. Buat dia makan dulu guys, sebelum balik. Ini juga betung-betung. Alhamdulillah, rezeki kita hari ni guys. Telur dadar, lemak goreng, udang goreng, apa pun tak goreng. Terus lemak ah, perut lah sekali kot. itu sebut saya tu ada kan? Ada di sini yang suka. Tom yam dulu. Kucing lagi hilang.
Boleh guna. Dia cukup ekor. Dah boleh makan ke apa semua? Semua tak sabar tau ni. Sebab hujan-hujan. Ani set. Dan mesin bawang putih itu baik oleh ladang. Okay guys, sebelum balik kita letak kasong wholesale. Bye bye Thailand. Hah? Lebih lah. Kalau boleh ke Yes, kita dah sampai ke border Betong nak kita balik. Alhamdulillah semuanya dipermudah. Jom balik. Terbaik guys. Haji Nur mau apa? Sampai ke Indonesia guys. Sampai ke Indonesia. Sampai tinggal Betong. Dah kembali ke Malaysia guys. Alhamdulillah. Man, Swaili dah gerak lah tadi. Jadi masih minta maaf je kalau ada salah silap aja. Dia boleh minta maaf kalau ada salah silap. Salah cakap tu. Dia apa beli? Minta maaf.
Jangan salah silap ah. Sama kita dah ini. Okey. Next trip. Okey, Fitri. Tak maaf kalau salah silap. Man, tak maaf man. Okey, sama-sama halal lebih kurang. Ah. Okey, man.